So hari ni tajuk yang Kak Ina pilih adalah pengalaman di Shangho sejak Oktober 1995. Jadi kita terus tengok slide lah. Kak Ina share screen ya. Okay. Okay ya. Okay, so pada yang tak kenal, so nama Kak Ina Haslina binti Rusdi. So yang handsome ni husband Kak Ina, so Encik Harun Al-Rashid binti Ishak. Okay, sebenarnya Kak Ina plan nak share tajuk ni dari meeting ke-6 ke-7. Tapi tak apa, kita bagi laluan kepada orang-orang yang nak, kawan-kawan kita yang nak berkongsi dulu. So hari ni meeting yang ke-8 baru Kak Ina dapat mengambil alih untuk bercerita sehinggalah habis pukul 11 lagi. Okey, so cerita dulu pengalaman atau macam mana Kak Ina berkecimpung. So dah tentu bila kita nak berkecimpung dalam Shangho ni, kita kena buat pilihan lah, nak ke tak nak. Ini adalah sesuatu yang tak ramai orang yang berani buat. Tapi tanpa sedar sebenarnya memang kita kena buat pilihan hari-hari. Betul tak? Hari-hari kita kena buat pilihan. Sama ada pilihan itu betul atau tak betul saja. Okey? So pilihan yang macam mana? Nak makan linzi ke tak? Nak buat pilihan ni, nak makan ubat ke? So Kak Ina pun bermula dengan membuat pilihan lah. Boleh ke baik dengan makan linzi saja? Tak operate ke? Tak makan ubat hospital ke? Tak pergi doktor ke? Tak ikut saran doktor? Boleh ke? Jadi kita kena buat pilihan tu. A atau B, kan? Okey. Jadi apa lagi pilihan? Nak buat bisnes Shangho ke? Atau nak buat bisnes A, bisnes B, bisnes C? Kita boleh, orang kata, bermain dalam fikiran kita. Ini semua berkait dengan kita membuat pilihan. Kita takut salah. Jadi kita pun macam was-was nak buat pilihan atau tak. So jadi ini perkara penting dalam kehidupan kita lah. Contohnya macam malam ni lah. Nak join meeting ke? Nak buat kerja office yang tak siap ke? Ataupun nak masak untuk bisnes besok ke, itu pilihan. Jadi kita kena tahulah mana satu yang menjanjikan hasil yang lebih baik. Itu cara kita nak buat pilihan. Jadi untuk kita nak buat pilihan tu, memang kita kena ambil tahulah baru kita boleh buat pilihan dengan tepat. Okey, so ini Kak Ina nak share slide yang Kak Ina present tahun 2010. Tanpa ubah apa-apa, so Kak Ina represent malam ni. Okay, so tahun 2008 masa ni, Kak Ina join Shangho 1995, tapi kejadian ni tahun 2008. So Kak Ina masa ni membuat pilihan antara keluarga atau kerjaya. Nanti kita tengok. Okay, so Shangho nak buat part time ke, nak buat makan sendiri ke, nak tak mau buat bisnes ke, masa ni lah Kak Ina fikir nak buat turning point yang sangat hebat untuk Kak Ina buat decision, yes or no. Okay, so kebolehan membuat pilihan ini adalah seorang yang bijak lah. Jadi kita kena jadi bijak untuk membuat pilihan. Bukan mudah kan nak buat pilihan dalam keadaan kita berada di persimpangan, nak pilih jalan kiri ke nak pilih jalan kanan, dan kita tak tahu jalan mana yang betul. Semuanya orang yang cakap. Jadi sebab itulah kita kena ambil tahu agar kita tahu endingnya di mana untuk kita pilih jalan tu. Jadi semua adalah pilihan, berkaitan dengan pilihan sama ada kita buat secara tepat atau tak. Jadi macam mana Kak Ina nak buat pilihan pada tahun 2008? Kak Ina rasa semua orang melalui situasi inilah dalam kehidupan, cuma tak tahu bila. So kejadian ni tahun 2008, masa ni ujung-ujung tahun lah. So Kak Ina dapat panggilan, ayah Kak Ina jatuh sakit dan masuk hospital sebab masalah jantung. Kak Ina tak mau cerita panjang-panjang, nanti sedih. So doktor kata kena bedah. Masa ni nak buat decision. Contohnya macam untuk Yuli, macam Linda dengan Lia sekarang. Nak buat decision ni. Nak potong usus ke, nak bagi makan linzi. Sama Kak Ina tahun 2008. Nak bedah ke, nak bagi makan linzi. Nak bagi makan linzi ni, ada duit ke? Mampu ke? Kira-kira berbelas ribu. Jadi, ini sebab pilihan. So, kalau you pilih bedah tadi, you tak boleh undur. Sebab you dah bedah dia. Kalau you pilih potong buang tadi, you tak boleh undur.
Itu Kak Ina fikir masa tu. Jadi Kak Ina fikir tak apa. So pilih bagi makan Lindsay. So duit ikhtiarlah bagaimana cara. Tunggal langgang, kerja penat, buatlah. Laluilah kepayahan tu. Carilah duit tu. Sebab kalau kita dah pergi bedah, tak boleh nak undur. Tak boleh back to normal. Tapi sekurang-kurangnya aku bagi peluang makan Lindsay ni, kalau tak baik pun aku tak kecewa. Kan? So jadi alhamdulillah 2008 tu, Kak Ina buat satu keputusan yang betul bagi Lindsay. Selebihnya berserah pada yang maha kuasa lah. Jika tak berjaya, baru bedah. So bila kita buat pilihan nak bagi Lindsay, jadi kita memang kena betul-betul ambil tahulah pilihan kita tu. Masa tu kenapa Kak Ina pilih Lindsay? Sebab Kak Ina kata kalau bedah tak boleh undur. Maksudnya kalau potong usus buang tak boleh dapat balik. Sekurang-kurangnya bila orang cakap tentang Lindsay ni, dia kata Lindsay bagi harapan. Penyakit tu boleh sembuh sepenuhnya. Semua kita yakin atau tak yakin bagaimana ia berlaku. So carilah ilmu untuk meyakinkan diri kita. So bagi Lindsay pun kos sangat-sangat tinggi. Jadi untuk hadapi masalah kos ni, suka tak suka, rajin tak rajin, nak tak nak, kena start the business. So that's why lah menjadi turning point, Kak Ina look forward di business seriously. Sebab tak ada duit nak makan Lindsay. Jadi tak nak lagi benda ni berlaku kepada kita suatu hari akan datang. Cukuplah ketika ini sangat menyesal tahun 1995 sampai 2008 tu tak nak serius buat bisnes. Jadi bila diuji dengan masalah kesihatan, nak makan Lindsay pun dengan gaji kerja hakiki kita tak mampu pun nak makan Lindsay. So, tapi tetap kena buat pilihan dan kena lalui ujian itu. Jadi Kak Ina decide, okeylah bagi Lindsay buat bisnes secara serius. Tapi part time. Sebab nak makan Lindsay untuk kesihatan. Untuk baik pulih masalah kesihatan keluarga kita. Okey. So jadi bila kita buat benda ni secara part time, nak sembuh bukannya lah satu benda yang orang kata makan 2-3 hari baik, mesti mengambil masa yang panjang. Sebab kita merosakkannya pun panjang. Jadi kerana tu mestilah kita kena lalui satu kepayahan seketika. Tapi percayalah, ujian yang Allah bagi dekat kita tu, Kak Ina sangat yakin ada hikmah di sebaliknya. So terimalah dengan hati yang terbuka walaupun ia sangat payah. Pada masa tu memanglah bila kita nak buat pilihan ni, bila kita decide nak buat bisnes, sebab nak beli Lindsay tak ada duit, kita kenalah ada ilmu, kita kenalah belajar. Jadi nak belajar tu kita kenalah buat. Contohnya macam nak keluar jumpa kawan ke tak? Nak pergi cerita Lindsay ke tak? Jadi sebab pilihan. Memang kita penat. Tapi kena buat pilihan. Nak keluar tak malam ni? Kalau tak keluar, maka tak jadilah. So, kena buat pilihan. Tak ada masa pilihan juga. Mana yang lebih penting? Contohnya kalau kita asyik, kerja ni tak siap, kerja ni tak siap. Memang kita takkan boleh buat benda ni. Contohnya macam, selalunya kita bagi alasan kawan-kawan kita ni, kena kahwin lah, pergi birthday party lah, nak kena beli barang, nak sekolah lah, nak kena macam-macam. Ada meeting persatuan lah, ada latihan, benda-benda yang macam tu. Sebab itulah kita kena pilih mana yang penting dulu. Mana yang penting, mana yang rutin. Itu Kak Ina pernah bincang untuk kita pilih mana yang penting, mana yang rutin. So kalau yang penting tu, dia boleh membawa satu perubahan yang hebat dalam hidup kita. Kalau yang rutin tu, cukup masa sama, cukup bulan sama, cukup tahun sama. Jadi sebab itulah dalam kita buat pilihan mana yang penting. Sebab kita tak ada masa, jadi kita kena pilih. Kita kena pilih yang memberi perubahan yang besar lah dalam hidup kita. Jadi kita kena tanya diri kita, okey, benda ni boleh bagi perubahan yang besar dalam hidup kita tak? Paling simple macam ni lah. Hari Sabtu, pukul 3 sampai pukul 5 kita ada seminar selalu kat Syongho. Hari Sabtu juga kita ada sukan anak. Ramai di kalangan kita memberi alasan penat sebab sukan anak tu habis pukul 1 kan. And then nak pergi meeting pukul 3. Selalunya tak pergi. Tapi Kak Ina sendiri memang dua-dua buat. So penatlah kat situ. Okay, kita memang tahu pukul 3 kita nak pergi seminar. So pagi kita nak titin anak kita punya sukan, kadang-kadang pukul 2 baru habis. So daripada ready siap-siap peralatan tu, kalau balik rumah memang tak keluar punya, memang penat. So daripada sekolah tu terus shoot pergi company untuk attend the meeting. Kalau perlu bawa baju, bawa lah. Tapi
kita dapat buat dua-dua. Itu kita kena buat pilihan. Kalau kita pilih penat tadi, maka kita tak dapatlah apa yang kita nak buat. Okey, so itu bagaimana kita nak memulakan perjalanan kita lah yang sangat sukar ni, kita katakan. Pilihan ni memang sukar dan takut ianya tidak tepat. Jadi contohnya sekarang ni kalau untuk kes yang beberapa kes serius yang Kak Ina tengah handle ni, kanser usus 2-3 kes, buah pinggang yang serius, stage 5, stage 4. So memang sukarlah. Tadi kalau orang yang tak ada ilmu, kalau tak potong kan nanti terpecah dalam perut ke, apa jadi? Sebab tu dia sukar. Tapi kena pilih. Suka tak suka kena pilih, betul tak? So itulah persimpangan yang hebat dalam kehidupan kita hari-hari. So kita memang kena buat pilihan. Cuma kita kena lihat adakah pilihan kita itu betul atau tak. Supaya kita endingnya dengan satu yang lebih baik. So jadi kita kena buat macam ni. Kita kena tanya diri kita. Apakah yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Kayaknya selalu tanyalah diri ni. Apa yang kita nak dalam hidup kita? Renungkan keadaan kita hari ini. Renung betul-betul keadaan kita hari ini. Memang wang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tidak dapat dilakukan tanpa wang. Okay, sibuk yang teramat sangat. Memang sibuk. Letih bila kita fikirkanlah aktiviti-aktiviti harian kita tu. So masalah kesihatan pun yang sangat menakutkan. Kita di mana? Apa tindakan kita? Takkan kita nak sama macam orang lain. Jadi renungkan apa yang kita nak. Baru kita boleh melalui satu proses membuat pilihan yang baik. Okey. Contohnya kita nak kewangan. Kita bekerja keras ni, kayaknya sangat pasti semua orang bekerja keras. Tak kisahlah kerja apa sebab nak cari rezeki untuk keluarga. Pagi hingga petang. Masuk kerja 8 pagi, balik pukul 5 petang. Kadang-kadang buat overtime sampai malam. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi perubahannya sangat sedikit. Cuba you perhatikan. Perubahannya sangat sedikit. Cukup tahun sama. Jadi kalau biasanya kita pilih cara makan gaji atau berniaga kecil-kecilan tu macam itulah. Habis 10 tahun, 20 tahun sama juga. Tak ada perubahan. Okay, so tetapi tetap kita kena bekerja keras. Cuma cara tu kena betul. Okay, untuk melihat dan menilai ataupun mengkaji fikir pilihan kita tu betul atau tak, memanglah kita kena ada ilmu. Jadi kita kena pergi ni seminar, OPP, kena datang dengar macam malam ni. Dengar orang cerita pasal produk, dengar sebab kita nak buat pilihan. So jadi ilmu kena ada lah. Kalau kita tak tahu Lindsay, nak buat pilihan bagi makan Lindsay, ambil tahu. Google. Contoh macam Linda atau Lia. Mencari maklumat untuk tahu, untuk faham. Itu betul lah. Barulah keyakinan tu ada dalam diri kita. So nak tahu pasal industri MLM kita nak buat, cari maklumat. Tak tahu, joinlah seminar-seminar yang percuma ni. Kalau benda ni kita buat, akhirnya kita boleh buat satu pilihan yang baik. Okey? Jadi Kak Ina sangat bersyukur tahun 2008 Kak Ina telah membuat satu pilihan yang betul untuk ayah Kak Ina. Dengan pilihan inilah Kak Ina melihat perniagaan Syahur dari berbagai sudut. Kak Ina mampu bandingkan dengan kerjaya yang ada sekarang. So Kak Ina sangat bersyukur, so ia membawa satu perubahan yang besar. Jadi ini perkongsian Kak Ina pada tahun 2010. So pilihan masa tu Kak Ina buat Syahur secara part time. So 2008 pencapaian Kak Ina menjadi WM kali kedua. 2008 juga Kak Ina decide untuk buat benda ni secara serius. So kalau you decide nak buat secara serius, you boleh capai. 2009 perkembangan grup Wise Manager itu sangat stabil. Dan akhirnya 2010 Kak Ina jadi senior Wise Manager. Jadi presentation tadi adalah pada tahun 2010 bulan 12. Sebab itulah kalau you all tengok kat bawah tu dia tulis perancangan tahun 2011 apa. Okay, so pencapaian selepas tu Kak Ina dapat 2011 Special Wise Manager. 2012 Kak Ina stabilkan network Special Wise Manager. Jauh tu perjalanan tu. So sebab nak belajar banyak perkara. 2017 barulah jadi diamond. Tapi bila you dah dapat track, sudah dapat tahu cara, sangat cepat. 2019 double diamond, 2020 triple diamond, 2021 on track to be a gold diamond. Jadi apakah rahsia dan cara saya? Itu yang Kak Ina nak kongsi dekat you all. Macam mana cara ataupun rahsia Kak Ina buat tu kan. Okay, so kalau you tengok kat sini, bulan 1 pada bulan 11 2020.
kena capai triple diamond. So bulan 1, bulan 2 dan sekarang bulan 3. So bagaimana nak capai macam tu? Jadi beginilah caranya. Apakah rahsia dan cara saya? So dengar baik-baik dan ikut. Kalau ikut, mesti jadi. InsyaAllah. So apa benda yang kita kena buat? Kita sendiri, diri kita nak kan? Jangan fikir orang lain. Kita buat. Orang tak nak ikut doesn't matter. Sebab kita yang nak. Itulah keinginan suatu masa dulu. Kita perlu jadi murid dan kita kena jadi guru. Boleh tak rasanya? Jadi murid dan jadi guru. Jadi murid dan jadi guru. Dan akhirnya sedar-sedar kita sangat besar. Kan? Jadi macam mana nak jadi murid tu, nak jadi guru tu? Okay. Ini antara perkara penting yang kita perlu. Inilah yang kita selalu present dekat you all. Topik yang sangat sikit. Jadi kalau rasa tak tahu, satu persatu tu highlight dan tanyalah. Datanglah menghadap kena satu persatu nak buat. Mahirkan diri untuk mengembangkan network masing-masing. Topiknya mendekati prospek, faham plan satu-satu, faham macam mana nak buat kopi party, nak buat home meeting, nak buat training, faham macam mana nak analisa grup kita sendiri. Itu saja. Okey? Kalau kita tengok. So bila nak jadi murid, so bagaimanakah caranya? So buat, lalui dan jiwai sendiri hingga mahir. So benda ni tak ada siapa boleh buat kat kita. Kita nak mahir, kita kena buat, lalui, jiwai sendiri hingga mahir. Dan ada cerita sendiri. Contohnya macam Mawan, buat dekat family, anak semua. Ada pengalaman sendiri, cerita sendiri, share lah benda tu. Tell the Shangho story. Macam Lin, cerita juga abang pengalaman family kita ada berapa belas peradik. Tell the Shangho story. Semua orang bermula dengan diri sendiri secara jujurnya. Ceritalah cerita Shangho kita, cerita Shangho family kita, cerita Shangho orang sekeliling kita yang family member yang rapat dengan kita. So jadi benda ni bila kita buat secara tak langsung dia akan terjadi dengan sendirinya. Okay, so nak buat ni, nak buat macam mana ni? You dah buat, kata buat, lalui dan jiwai sendiri hingga mahir. Buat apa? Cerita apa? Ini benda ni. So inilah buat coffee party, buat one to one, buat home meeting, mendekati prospek, cerita plan satu-satu. Buat benda ni sampai mahir. Jiwai sendiri. Itu je rahsia dia bila kita jadi murid. So sekarang bila kita dah mahir, kita dah tahu, kita jadi guru. Itu je rahsia dia. Susah tak? Susah tak? Macam mana nak menjalankan perniagaan ini? Jadi susahnya sebab tak buat dulu. Nak suruh orang buat, diri sendiri belum buat. Itu jadi susah. Tapi kalau kita buat lah, contohnya kita minum kopi sampai kita yakin. Kita guna green tea sampai kita dapat result. Kita setiap single thing yang kita buat tu sampai kita yakin. Itu saja kita cerita. Keyakinan itu pasti akan bertambah dari satu kes ke satu kes yang kita handle. Memanglah mula-mula kita akan rasa nak makan satu kotak wakil itu sehari. Mampukah orang ni? Tak tercakap punya mulut kita. Tapi disebabkan kita dah tengok orang yang makan satu kotak satu hari jadi apa, kita cakap je. Sebab kita pun bermula macam tu. Susah kita kena ikhtiar caranya. Sebab peratus nak berjaya satu-satu kes yang kronik tu bila makan banyak, memang sangat tinggi. Jadi bila dia dapat result yang baik tu, secara tak langsung dia akan proceed dan akan teruskan. So bila berjaya satu kes, berjalan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, jadi sangat macam, datanglah apa pun, you dah tahu. Situasi dia macam tu. Sebab itulah hingga mahir. Kena lalui. Ada kes serius lalui. Ada healing crisis, pergi lalui. Dan akhirnya you akan tahu segala selok belok, jadi you dapat menjalankan perniagaan ini. Betul lah. Kau tak tunjuk yang tu lah. Kau buat dan baru tunjuk ni. Ni buat apa? Apa dia buat apa? Siapa tu? Tengah tak jumpa. Okey, boleh. Okey. Buat apa? Lagi sekali buat apa ini? Inilah benda yang kita kena buat. Jadi kita kena share, kongsi tentang perniagaan, kongsi tentang produk. Cara nak buat strategi kopi satu-satu, 6 step tu saja. Kita mungkin buat ceramah kesihatan. Kita mungkin handle home OPP, seminar, home meeting dan sebagainya. Okay. Apa yang penting kat sini? Alamak. Dekat sini. Persediaan sebelum aktiviti yang ni.
Sebelum aktiviti yang ni, yang Kak Ina listkan kat tengah ni, sebelah sini, apa benda persediaan. Selepas kita buat persediaannya dengan baik, maka aktiviti ini akan berlaku dengan jayanya. Bila berlaku dengan jayanya, dan kita teruskan lagi dengan aktiviti selepas program ni, pasti aktiviti kita itu berjaya. Kita servis lagi. Okay? So macam mana persediaan diri sebelum aktiviti one-to-one. Persediaan diri sebelum aktiviti seminar dan sebagainya. Jadi yang pertama mestilah peralatan. Kalau boleh peralatan ni sentiasa ada dengan kita. Apa benda? So nota untuk cerita kopi. Kalau kita nak buat, kalau kita nak start dengan cerita kopi. Kena rasa inilah the best point untuk start dengan mudahnya. Sebelum kita dapat cerita yang lain dengan detail. So jadi nota untuk cerita kopi. Nota untuk cerita plan satu-satu. So adalah sikit sebanyak produk dalam sangkut pula suara. Kopi ataupun set kita nak buat meeting, nak tunjuk banco kopi. Ada starter kit. Ni borang bukan boring. Borang ARO. Kita bawa OPP flip chart, buku hijau dan beberapa bahan fotokopi untuk kita tinggalkan kepada prospek kita. So ini kena sentiasa ada. Kena sentiasa buatlah. Kalau habis buat, habis buat. Okay. And then, bila kita ada, baru kita boleh buatlah kalau nak ikut strategi kopi ni. Okay, kita jemput kawan minum kopi, bagi rasa kopi, tunjuk cara buat kopi. Itu adalah satu nota untuk cerita kopi ni dan guna setup kopi ni untuk pancu kopi. So nota untuk cerita kopi ni lah ada cerita sejarah kopi, ada cerita bahan-bahan dalam kopi. Jadi nombor 3 ni akan menjadi sangat menarik bila kita telah melakukannya berulang kali. Kerana nombor 3 ni akan isinya akan bertambah hari demi hari. Dengan testimoni, dengan pengalaman, dengan healing crisis kawan-kawan kita dan sebagainya. So nombor 3 ni akan jadi lebih menarik. Maybe kali pertama kita cerita simple-simple, masa kita servis kita boleh huraikan dengan lebih detail nombor 3. Sehingga boleh membawa kepada rakan-rakan kita mencuba produk-produk yang lain. Okey, dan seterusnya kita cerita plan kopi. Ni sebab tu kena ada ni yang nombor 2 ni, nota kopi ni. Bila kita dah cerita dengan lengkap 1, 2, 3, 4, kita closing selalunya kadang-kadang memanglah kawan kita ni nak sign jadi ahli sebab RM16. Kalau kita tak sediakan starter kit, macam mana nak buat masa tu? Jadi kita perlu ada borang sekurang-kurangnya. Lepas tu kita ceritalah nak mudah lagi maybe buat auto debit ataupun ini kali kedua. Kita kena ada borang auto debit ni, ARO ni. So yang 5, 6, yang 5 ni maybe kita guna masa servis. Yang 6 ni kita bagi straight away selepas kita berkongsi dengan dia. Nombor 1, 2 dan 3 tu. Ataupun sama 4 ni. Jadi ini kita lakukan berulang-ulang kali. Itu kita kita buat. Kita sediakan untuk diri kita. Kita jumpa kawan, kita guna dan kita cerita. Sampai kita mahir. Sampai kita boleh GYE step by step. Sampai kita boleh completekan setiap kali customer kita atau prospek kita untuk cerita tentang kopi ni. Okey. Lepas tu, bila kita, nombor 5 kita closing, so nombor 6 kita mula cerita produk-produk yang lain tu. So masa ni lah baru kita boleh cerita servis lah masa ni. Kita boleh cerita Lindsay, kita boleh present OPP yang 10 keping tu. Kita boleh bawa ke home meeting, training dan seminar. So jadi mesti bila dah habis, kita kena teruskan dengan aktiviti ini. Untuk pastikan ahli kita tu ataupun prospek kita tu bersama kita. Contohlah Kak Ina bagi. Okey, hari ni Kak Ina bawa anak Kak Ina yang ke-7 tu Irsyad pergi speech therapy. Kak Ina jumpa cikgu dia ni dah 2-3 kali lah. So Kak Ina bercadang hari ni nak bagi segala. Kali pertama jumpa dah sebutlah tentang bisnes kopi dan sebagainya. So hari ni Kak Ina bawa lah 2 paket kopi. Kebetulan hari ni memang Kak Ina tahu dia orang cikgu yang lama tu nak pindah dah. Jadi ada cikgu baru ganti. So Kak Ina bawa 4 paket kopi, 2 nota lengkap untuk cerita pasal kopi. Sambil berdiri je selepas dia cerita pasal anak kita pun teruslah bagi kopi sebagai CV-nya dia nak berhenti dengan 1 peluang perniagaan. Tapi kalau Kak Ina stop dekat tu je lah. Takkan jadi yang seterusnya. Jadi seterusnya lah kena servis tu baru dia boleh jadi dengan lebih baik. Okey. So inilah antara peralatan yang selalu Kak Ina photostat dan bawa. Kepada yang selalu datang kelas Kak Ina
Nampaklah benda ni. So nak cerita kopi side sebelah sini. Buatlah banyak-banyak, sebulan 30 keping. Setiap hari deliver dekat satu prospek. Setiap hari deliver kat satu prospek. So bila kita nak cerita tentang Lindsay, so ini benda yang kita boleh sebut untuk kita cerita Lindsay. So ini 2 keping depan belakang. So ini nak cerita plan satu-satu depan belakang. So ini memang kena sentiasa print dan bawa ke mana-mana. Ini adalah yang nombor 1 tadi, bahan cerita kopi dengan plan satu-satu kan, nombor 1 dengan nombor 2 tu. So nota untuk cerita kopi dan nota untuk plan satu-satu. Bawa lah ke mana-mana. Nombor 3 tu produk. So bawa lah dalam kereta. In case kawan kita ni nak, so kita buatlah nombor 3. At least barang ada dekat kita. Okay, so kalau OPP free check yang ni. So bila kita servis, kita bawa OPP ini berlaku selepas, bila kita buat aktiviti tadi akan berlakulah sale ataupun akan berlakulah orang tu nak jadi ahli, so penajaan. Aktiviti yang seterusnya kita kena servis. Servis maybe kita pakai 10 keping ni. Siapa belum ada, adakan. Ni kepingan yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Dan buku ini mesti kena bawa sentiasa ke mana-mana. Walaupun tak ada, orang kata kita tak ada, bukan nak jumpa siapa-siapa, tapi mana tahu terjumpa kawan lama, perlu benda tu ada dengan kita. So bahan-bahan yang nak diguna pakai ni kena sentiasa ada kalau betul. Itulah cara Kak Ina. Kalau you tak nak miss setiap kali kita jumpa prospek tu, ready lah benda-benda ni sentiasa. Jadi ulang dia, persediaan sebelum session, nota mesti ada, plan satu-satu, produk strategi, bahan fotokopi, flipchart dan buku hijau. So kalau kita betul-betul lengkap benda ni, insya-Allah berlakulah sale dan sponsor. Okey, lepas tu aktiviti selepas. Okey, katalah kita dah buat benda ni, kawan kita okeylah aku jadi ahli beli kopi sekotak. So kita dah berjaya lah kan. So kalau kita tak ada aktiviti selepas penjualan atau penajaan tu, maka dekat tu saja kawan kita. Mungkin berhenti pun, mungkin tak beli kopi pun. So penat saja kerja kita. So baik kita telefon dia lagi, tanya dia lagi. Itu servis namanya. Bagaimana aktiviti selepas penjualan. Ini sangat penting. Yang Kak Ina rasa ramai yang gagal di sini, maka gagal network untuk berkembang. Jadi macam mana nak buat? Kita sendiri tahu ni. Kita dah buat ni. Kak Ina sangat pasti. Yang mana dalam-dalam Kak Ina buat. Sebab tu dia boleh ada ahli. Tapi kenapa ahli dia tak buat? Kerana kita tidak berjaya menampakkan duplikat dia dengan betul. So you all tengok kat sini ya. So ini kita. So kita buatlah, readykan semua peralatan tadi dan kita berjayalah taja satu kawan. So bulan seterusnya pasti kita juga boleh taja satu kawan yang ni. Sebab kita dah ada pengalaman taja satu kawan ni. Dan kalau kita buat lagi, kita mungkin lebih peratus kejayaan kita tu lebih tinggi. Tapi kawan kita yang ni boleh ke buat yang ni? Itu kegagalan yang Kak Ina nampak yang you all tak buat. Selalunya tak buat. Bila Kak Ina tanya nak pergi session dengan Kak Ina, apa nota tak ada. So bila semua benda-benda tu tak ada, maka macam mana kejayaan tu nak, peratus kejayaan nak jadi dengan tinggi. Jadi apa kena buat ni? Satu, kita kat sini kita murid. Kat sini kita guru tau. Kat sini kita guru. Kita kena duplicate segala yang kita ada kepada kawan ni. Nak duplicate apa? Inilah benarnya. Servis atau memberi perkhidmatan. Untuk mula tu, kita kena duduk sit down dengan kawan ni. Dia nak bisnes ke, dia tak nak bisnes ke, itu cerita lain. Kita kena bagi dia faham kenapa dia minum kopi. Kena bagi dia faham kenapa dia guna Greenzy. Dia nak menjadi pengguna selamanya pun tak apa. Tapi kita kena pergi dekat dia, cerita, bagi segala nota, bagi maklumat yang lengkap tentang segala benda yang dia guna. So dari situ kita boleh nampak dia nak bisnes atau tak. Kalau dia nak bisnes, kita mula dengan ajar dia buat senarai prospek. Buat senarai prospek ikut tempat, ikut keluarga. Kadang-kadang dia tak tahu, dia rasa macam tak ada kawan. Yang mana tahu tak payahlah tunjuk sedetail ni. Yang tak tahu tu, tunjuklah. Buat senarai supaya dia nampak, wah ramailah kawan dia sebenarnya yang dia boleh pergi cerita. Lepas tu cakap dekat kawan kita ni, readykan benda-benda ni. Ni kita ready kat kita je. Kita dah pandai dah sebab kita dah ada nota, Kak Ina dah bagi nota, Kak Ina dah bagi, so you pun dah foto state benda tu kalau datang sini sentiasa dapat. So pergi cerita dengan kawan, tapi tak duplicate kat kawan tu. Itulah menyebabkan tidak berlakunya yang ni. Bila tak berlakunya yang ni, so sebab itulah hilang dan hilang. Tapi kalau kita duplicate betul-betul semua benda ni, so tanya diri sendiri, kawan-kawan ni kita dah buat tak?
Kita dah pergi cerita tak, sama ada one to one ataupun kita panggil buat home meeting. Doesn't matter. Janji kita kena sampaikan segala yang kita ada ni kepada kawan kita ni. Baru dia boleh dapat kuning yang level kedua tu. Dasarnya barulah berlaku macam ni. Baru berlaku macam ni. Dia akan terus berlaku daripada 2 jadi 4 jadi 8 dan jadilah 16, 32 dan sebagainya. Kalau tak jadi macam ni pun, orang ni akan tahu cari orang yang lagi satu. So bila dia berjaya cari orang yang lagi satu dengan peralatan yang lengkap ni, maka dia boleh cari yang lagi satu. So jadi kita kena duplicate apa yang kita ada. Kalau kita guna ni, yang ni lah bagi. Dan tapi kita juga boleh kata whatever cara yang you guna creativity you. Janji ada benda ni. Sama ada nak buat A4 size ke, nak buat half A4 ke, nak buat whatever bentuk. Janji ada bahan. Kalau nak cerita kopi, ada nota kopi. Bagi dekat orang yang dalam kita yang nak bergerak tadi. So kalau kita bagi benda-benda yang macam ni, barulah ia berlaku. Apa yang berlaku sepatutnya selepas penjualan tu. Okey, so itu servis dari segi bisnes. Bisnes maksudnya kita nak buat bisnes, kita lengkapkan diri kita dengan segala peralatan tadi dan kita pergilah buat appointment, ikutlah 6 step tu kalau kita buat plan kopi one-on-one. Kalau kita just nak cerita kopi, lepas tu nak cerita green tea, whatever, tak kisah. Tapi tetap kena ada appointment dan jumpa dan bercerita. Bercerita tu kena ada material di tangan tadi. Kalau tak ada, peratus kejayaan dia sangat rendah. Okay, let's say lah berjaya, dapat sekotak kopi dan kawan nak. So apa nak berlaku lagi bila dia minum? Ini lagi satu yang kena buat. Tadi bisnes tau. Sekarang servis juga. Tapi servis tentang keyakinan produk. Kawan kita itu guna produk. Contoh macam Kak Ayam tadi, Kakak Siti Mariam tadi. Kan dia mula-mula dulu dia guna berhenti sebab apa? Kurang keyakinan. Tapi disebabkan senior WM Nora ini pergi juga cerita, bagi tahu. Akhirnya dia faham. Bila dia faham, tergolek pun minum lagi. Terus lalui proses ni. Jadi proses ni pun satu part yang lain. Servicing ni ada 2 lah. Satu pasal bisnes, satu pasal kesan selepas guna produk Xionghu. Sebab guna produk kita bukan macam guna Panadol atau painkiller terus baik. Tak, bukan macam tu. So jadi kita kena servis ni juga. Kena bagi maklumat yang cukup tentang healing crisis. So Kak Ina ada buat satu video tentang healing crisis. Dengarlah berulang kali. Itu saja. Tak ada benda lain. Itu saja. Dengar berulang kali sampai you boleh cakap macam tu. Kalau you boleh cakap macam tu, dah boleh jadi gold diamond. Paling kurang jadi diamond. Okey, siapa yang dah dengar video healing crisis tu? Kat mana Kak nak tengok respon? So you boleh text dekat sini ada apa? Selalu ada dah dengar tapi dah hilang balik. Kena ulang-ulang dengar baru. So jadi kat sini ada 45 orang kan. So dengar video tu. Kalau yang tak ada, cari mana video tu. Untuk faham tentang healing crisis. Kak Ina rasa kalau you faham tu, sangat cukup dah untuk you handle kes yang serius mana pun. Cuma you kena lalui untuk dapat keyakinan tu. Okey, ada siapa yang dengar tapi tak faham? Boleh bagi respon tak? Mana tengok kat mana Kak Ina. Alhamdulillah setakat ni faham Kak Ina. Ya, tu Lin. Lin masa Kak Ina buat rakaman, Lin ada sebelah. Kan? So jadi okey, tak apa. Ini benda yang salah satu benda penting yang kena berlaku dalam masa kita servis ahli-ahli kita yang guna produk Xionghu. Maksudnya kita kena servis dia. So dia akan lalui healing crisis. Ada yang serius, ada yang biasa-biasa, ada yang sudah sembuh. Ada yang tak lalui secara serius pun tapi dia dapat balik kesihatan dia. So ini bergantunglah kepada keadaan seseorang tu dan dosis dia makan. Okey, so bila berlaku kita boleh cadangkanlah yang seterusnya untuk membantu badan kawan kita tu atau prospek kita tu melalui healing crisis ini. So ini adalah servicing tentang healing crisis selepas makan produk. So kita kena fahamlah benda ni, kita detailkan, cerita betul-betul. Dalam video Kak Ina tu adalah cerita ni. Okey, so kat sini kita tengok aktiviti kita. So servicing tu ada 2. Persediaan sebelum yang Kak Ina cerita tadi,
So kita buat aktiviti ni pasti akan berlaku penjualan dan penajaan, dan selepas tu so kita boleh divide lah. Kita nak servis ni pengguna ke atau bisnes, ahli-ahli dalam network kita. Kita perhati dan tengok. Kalau bisnes, kita go to bisnes. Kalau pengguna, kita go to pengguna. Biar dia jadi royal customer kita walaupun dia tak nak buat bisnes. Jagakan orang kata hubungan tu agar dia terus menjadi pengguna tegar kita. So kalau orang tu seriously nak ada bisnes, kita tak perlu ramai orang yang nak serius bisnes dalam network kita. Kalau ada leader lebih kurang 5, 7, 13 cukuplah. 5 pun dah cukup baik dah sebenarnya. So jadi setiap yang dah nak buat bisnes, yang declare kat kita nak buat bisnes, kita pastikan dia khatam semua yang Kak Ina jadualkan di sini. So, kawan-kawan kat sini yang belum mahir atau belum khatam segala topik-topik ni, cubalah masterkan. Kak Ina dalam Zoom meeting ni, memang kita cuba cover tentang produk dan tentang bisnes. So, kita belum cover ini secara detailnya. So, maybe next ataupun 2 kali meeting lagi, Kak Ina boleh buatlah topik 1, topik 2 ni satu persatu sampai habis. Healing crisis Kak Ina dah buat. So satu persatu ni pula. So kat part sini semua kawan-kawan kita dah cover. Apa lagi belum? Kak Ina rasa yang belumnya LD dengan APC kot ataupun seasoning. The rest semua kita dah cover. So kita boleh ulang balik. So bahagian ni kalau ini kita dah buat, sistem kot yang belum. Buat sampai habis dah. So mungkin yang ni kita boleh ulang balik lah. Jadi semua benda ni kalau kita betul-betul nak menjalankan perniagaan Xionghu, topik-topik ni kena ada, orang kata, kita petik jari lah untuk menjawab segala persoalan. Silibus dia sangat sedikit. Inilah Universiti Xionghu, dia punya structure, dia punya bahan yang kita kena mahir untuk kita graduate at least dengan vice major, senior vice major, special vice major. So masing-masing lengkapkan diri masing-masing untuk kita menjadi, orang kata, best student and best teacher kepada network kita, best leader. So kalau you ada benda ni, so insya-Allah memang segala hal, segala urusan you boleh jawab. Contohnya pembentangan OPP, you boleh present dengan sangat bagus. Menguruskan penolakan bila ada rejection, kita boleh urus dengan baik. Faham tentang marketing plan system dan sebagainya. So ini sangat penting. Jadi leader dalam setiap grup tu cubalah buat training secara mingguan atau bulanan, Zoom meeting yang kecil-kecil untuk ahli grup masing-masing faham segala topik ini dengan lebih baik. Okey, jadi bermula dengan diri kita, kita tengok bermula dengan diri kita, kita terus mantapkan diri kita dan ahli kita satu persatu. Dan network kita pasti akan berkembang. Kita lakukan benda ni berulang kali. Contohnya, Kak Ina sediakan peralatan sebelum buat one to one dari dulu sampai sekarang. Walaupun dah segalanya ada dalam fikiran kita, tapi terus prepare setiap kali nak jumpa orang. Sebab bila ada bahan di tangan, baru kita boleh cerita dengan lebih baik dan boleh tunjuk. Kalau kita tak tunjukkan peratus untuk orang tu faham, lebih rendah lah. Jadi cikgu kan kalau buat peta minda dengan bagus tu, student akan faham. Kita cuba ringkaskan dengan lebih baik, student akan lebih faham. Tapi intipati dia kena lengkap. Sebab tu kena ada nota tu. Kena bagi nota tu kepada student kita, prospek kita, untuk dia dapat faham. Jadi kena buat. Jadi bermula dengan diri kita dan terus berkembang-kembang dan akhirnya memang tak sedar. Network sangat cepat, orang kata, grow dengan sihatnya. Kalau kita guna chart ni, kita plot graf kita, kita boleh dapat dalam bentuk yang eksponen. Itulah plan satu-satu for PCO. Ataupun you buatlah apa-apa calculation dalam pencapaian bulanan kita. Kalau dia mencapai daripada vice major, senior vice major, special vice major, memang dia naik secara eksponen yang sangat tinggi. Perbezaan antara dari masa ke semasa. Okay, so sebelum tu Kak Ina nak share ni. Ini penting. Kenapa? Kita nak ajak kawan kita buat bisnes tau. Kalau kita tak boleh tunjuk ni, macam mana kawan kita nak nampak? Kalau kita nak servis kawan kita untuk bisnes, memang you kena clear. You boleh tunjuk slide ni. You boleh tunjuk yang mana dengan plan satu-satu ini hasil dia. Tak faham, belajar sampai faham. Betul ke chart ni? So betul ke benda ni berkembang macam ni, boleh jadi macam ni? So kita kena perjelaskan. Benda ni penting untuk yakinkan kawan kita. So ini pun satu benda yang sangat penting pada Kak Ina. Jumpa siapa saja untuk orang kata, bila orang kata nak dengar bisnes, Kak Ina akan present ni dulu. Sebab nak nampakkan dia kita di mana. So jadi kalau kat sini kita tengok,
kata 4 sumber pendapatan yang ditulis oleh Robert Kiyosaki yang ada dalam dunia kita hari inilah. So yang kebanyakan kita berada di sini employee. So kita tanya para sahabat kita, you berada di mana sekarang? Employee. Kalau you berada di employee, you CEO pun, you tetap berada di kuadran ni dan dalam situasi active income. Kalau you self-employee, you kerja sendiri buat apa? Contohnya, ada kedai makan. Tetap you berada sini. Di sini maksudnya you ada pekerjaan yang you boleh bagi dekat orang. Yang ni you ada kerja tapi you tu kerja you have a job. Kerja tu kerja you. You tak boleh bagi ke orang. Yang ni you ada pekerjaan yang you boleh bagi. Contohnya you ada restoran, you nak cari tukang masak. You ada job tu untuk bagi kat orang. Itu adalah self-employed. So kalau kita berada di sini, you tengok kat sini. Population tu maksudnya dalam dunia kita ini, sejumlah orang berada di E dengan S ni adalah 90%. Kebanyakan orang berada di sini. Dan kalau you tengok kat sini, yang mencapai kekayaan hanyalah 10%. Kita berada di E dengan S ke? Nak berada di sini ke? Sedangkan 90% population di sini, hanya 10% saja yang sukses maksudnya. Itulah active income. Kalau sebelah sini business owner. You have a system. You have a system. You have a people in the system to work for you. So ini adalah business owner. Kita berada di sini tau. Business Shangho berada di sini. Because we have a system. Kita key in saja pembelian Green Zee 1 tube. Kawan kita di Sabah ke, kawan kita di Indonesia ke, kawan kita di Singapura ke. Kalau dia jadi ahli, dia pergi kaunter, beli kopi, beli ataupun dia buat online order, dia key in, dia buat payment, terus keluar PV ataupun amount yang kita beli. Okey? Itu kita ada satu sistem yang sangat hebat. So, jadi kat sini adalah passive income. Cuba you tengok B dengan I. I pun tak ramai orang yang ada tahu. So 10% daripada populasi dunia, daripada penduduk dunia ni, 10% saja yang berada di B dengan I. Tapi walaupun 10% di sini, 90% tahu yang mencapai kejayaan, yang kaya, yang ada kebebasan kewangan. Kenapa kita masih nak berada di sini? Sedangkan Shangho dah jelas-jelas berada di sini. Tunjuk ni dekat kawan-kawan kita. InsyaAllah dia akan bersama kita dan akan berubah macam kita. Okey, faham tak? So, ini cuba kita tengok. For people who want to make a shift daripada quadrant sebelah sini ke sebelah sini. Maknanya, to reach that quadrant, the best business that I recommend is network marketing. Especially for those who don't know where to start. Ini pandangan jutawan. Ini adalah salah seorang antara jutawan dunia yang bermula dengan kehidupan yang susah tapi akhirnya jadi jutawan. Tapi dia berada di bisnes, bukan MLM lah. Tapi bila dia faham, dia kata kalau ada peluang, memang dia kalau boleh reverse, dia nak start dengan networking. Dia lebih mudah. Sebab tu dia recommend dekat kita for those yang tak tahu nak buat apa. The best business that I recommend. So, Shangho berada di sini. Nampak? Okey, kalau kita tengok. So, kalau kita tengok jenis income, kalau yang tangga ni adalah yang E. Kat sini jelas-jelas you tengok. Bila naik sup itu boleh tukar kat tempat kecil tau. Supnya tak rasa apa. Berhari ni. Kawan boleh mute tak? Okay, thank you. Okay, so kat sini kita tengok. Dekat sini ni umur kita. Kalau kita pilih employee, sampai umur pencen tetap dia akan jadi macam ni. So, you tengok umur kita makin meningkat tau. Tapi kesihatan kita, bagaimana di sini? Kewangan kita, bagaimana di sini? Takkan kita dah sampai sini baru kita nak sedar. Takkan kita sampai sini baru kita nak tanya. Silaplah aku dulu tak start, tak buat preparation. Tak ada guna dah. Sekarang, masa kita berada di sini, maybe kita berada di sini, di pertengahan atau di koden yang 3/4 ni. Maksudnya masih ada peluang untuk bila kita pencen, kita mendapat kehidupan yang lebih baik. So, ini kalau makan gaji. Ini, yang ni self-employee.
Yang hijau ni pun self-employed. Sebab kalau yang ni perniagaan yang jenis tak ada modal lah. So you jual rumah, commission. You jual kereta, you dapat commission. Kalau yang ni, yang jenis negatif dululah. Negatif dulu. Negatif dulu tu maksudnya kalau you buat self-employed ni restoran, you kena ada modal dulu. Kan ada modal dulu. Lepas tu you kena work untuk certain period. So baliklah modal tu. Lepas tu masa ni you masih muda tau. So you larat untuk buat, maybe you buka kedai sampai 24 jam. Jadi you dapat untung yang besar. So nak bandingkan dengan orang makan gaji, memang kita nampak yang ni hebat. So Chuang Ho, networking dia adalah this one. Kalau you perasan tadi, kita berada di sini kan. Ni. So plan 1-on-1 tu dia leverage income. Memanglah bila kita tengok start ni, memang semua orang tak nak join kita. Sebab dia orang lebih banyak ni. Makan gaji pun lebih banyak, ini lebih banyak. So tapi dia tak sedar. Kita kena projek di sini. Projek di sini. Biar masa ni tak apa kita makan gaji, kita buat apa, buatlah yang fast money yang you ada. Tapi terus jalankan yang ni. Sebab yang ni suatu masa dia akan jadi terus naik tanpa stop. Bayangkan usia you di sini, kewangan you di sini. Dan kita makan produk yang jaga kesihatan tau. Kesihatan kita makin tua makin baik. Bukankah kita ada satu kehidupan yang lebih sempurna? Jadi kita kena nampakkan lah ni. Kita dah nampak sekarang. You ada nampak sebab tu you buat bisnes ni. Sebab tu you join meeting ni. Tapi nak ajak kawan yang tak nak join tadi. Print chart ni. Cerita heart to heart dekat dia. Biar dia nampak. Biar dia fikir. Kalau kita tengok ni kan. So yang ni employee ni masa dapat duit. Kalau you kerja kilang. You kena buat overtime. Dapatlah banyak. Kalau you yang ni self-employed ni. Self-employed ni kan. Ini masa juga dapat duit. Kalau you buka kedai sampai 24 jam, untunglah. Tapi limit dia tetap ada. Sebab 24 jam, esok hari lain dah. Macam tu juga yang ni. Tapi yang ni, business owner, yang sistem tadi, own a system tak? Dalam sistem tu people, kita letak people. So yang ni mana ada limit kalau kita tengok. So ramai people, makin ramai. Yang tadi kita tengok dia grow, tak ada stop tu. Kan yang ni makin banyak. Ni kewangan kita makin banyak. So bila dah banyak, kalau kita nak join kat sini pun boleh. Akhirnya kita berada di dua-dua ni. Nampak tak? Sebab tu kita bermula dengan RM16 saja. Kenapa kita tak nak bersusah? Sedangkan yang ni kita dah tahu dah end up dia macam mana ni, tengok. Takkan dah sampai baru nak sedar. Sini akhirnya. Banyak kawan-kawan kita yang akhir di sini dalam keadaan yang tak ada kesihatan, tak ada kewangan dan tak ada segala-galanya. Makin tua makin suffer. So berpindahlah ke sini. Kalau kita tahulah sini ni, ini janjinya. So kurang-kurangnya di sini, ini janjinya. Jadi kena buatlah. Tak buat mana nak dapat. Okay, Kak nak harap you faham apa yang Kak nak cuba nampakkan di sini untuk kita sama-sama menyampaikan benda ni kepada ramai, especially orang-orang kita yang belum betul-betul nampak the business Chuang Ho. Okay, tengok ni. Yang ni, cuba you ambil Excel, you plot. Beginilah graf dia. Sama macam graf yang biru ni. Okay, so ini adalah aset tau. Kenapa Kak nak kata aset? Network yang kita bina ni, income yang terus naik ni, kalau kita meninggal, kita boleh warisi. Tapi jadi diamond dulu Kita boleh warisi kepada anak kita. Anak kita meninggal boleh warisi kepada cucu kita. Itu yang menjadi satu orang kata semangat yang Kak Ina tak pernah